Okay kan, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay kan, hari ni kita ada 2 biji yang aku nak review. Tapi review aku tak sedetail sangat lah, sebab banyak benda yang aku tak tahu. Yang motor ni motor apa, Virago ke, motor custom ni aku tak pandai sangat. So aku nak review yang lebih sedikit. Ada 2 biji. Satu lagi kat sebelah kiri kita. Yang tu rare sikit lah, sebiji lagi tu. Okay, ni motor custom Palan custom. Ni tak silap Virago 535 mungkin lah. Okay, carburetor dia, carburetor keluar. Kalau korang tahu ni carburetor apa, korang boleh komen kat bawah kan. Aku tak tahu carburetor apa ni. Macam kalau korang tahu, dah macam yang pump air. Pump air zaman-zaman dulu pakai pump air kan, sama. Okay, tengok slow lah. Tayar bihun. Tayar depan orang panggil ni tayar bihun lah. Dia ada tayar bihun, tayar papan. Motor ni aku pernah bawa dulu, bawa sekali di auto show, motor custom, tapi tak menang, sagu hati pun tak dapat. Ni Virago 535. Ke filter dia, ni kalau bawa jalan jauh ni sedap kan. Dia tak pakai rantai kan, dia pakai sharp, batang sharp. Apa nama dia pun aku tak pasti, nama dia nama apa. So aku buat dua video nanti. Korang boleh tengok satu review motor rare sikit. Ni jalan jauh sedap ni. Ni dia buat macam cutting Japanese sikit lah. Cutting Japanese. Tayar belakang pun tayar bihun. Dia jalan 2 exhaust. Okey kan, korang tunggu lepas ni video aku nak review lagi satu motor rare sikit lah. Ini motor custom lah. Okey kan, cukup. Korang tunggu lagi, stay dulu. Ada satu lagi video, sekejap lagi aku update sekali. Mana yang tahu tu boleh komen-komen, boleh like, boleh share. Okey kan, tunggu video seterusnya.